Oni Baba. Oni Baba ni adalah wanita tua yang suka memakan manusia dan ditinggal dekat dalam gua kecil dekat Achigahara. Menurut legenda, Oni Baba ni rupa dia macam wanita yang sangat tua. Rambut dia memang kusut macam orang gila dan dengan mulut yang terenganga. Ada juga yang cakap Oni Baba ni dia suka menyamar jadi orang tua yang kesunyian, keseorangan kan. Untuk umpan orang supaya kesian dengan dia, datang kat rumah dia bagi bantuan kan. Oni Baba ni dia akan membunuh mangsa dia dengan mengambil ginjal dan hati dia. Lepas dia ambil ginjal dengan hati orang tu hidup-hidup, dan dia terus rebus dan dia terus makan time tu juga. Pandai pula dia nak rebus dulu kan, baru makan hati dengan ginjal tu. Dan ada satu lagi, makanan favourite dia, makanan paling disuka lah, minum darah bayi. Macam ajaran Freemason pula. Aku tak sure Oni Baba ni sebenarnya wujud ke tak, tapi dekat Achigahara diorang ada buka satu museum ni. Diorang simpan periuk dan pisau Oni Baba ni waktu dia ni buat jenayah, buat pembunuhan tu. Okey, kisah Oni Baba ni adalah satu family dekat Kyoto ni. Diorang ni dikurniakan seorang anak perempuan, dan anak perempuan diorang ni sihat je pun, tak ada apa-apa pun. Cuma anak perempuan dia ni tak menangis-nangis, memang tak pernah menangis. Dan waktu bayi tu cecah umur 5 tahun, barulah diorang ni sedar bayi tu tak dapat bercakap sebenarnya. Dan diorang usahalah pergi jumpa doktor, pergi jumpa tu, pergi jumpa ni kan. Doktor pun tak boleh nak buat apa-apa. Dan bila semua doktor, semua klinik, semua hospital tak boleh nak buat apa-apa, diorang ni pun pergilah jumpa buat rawatan alternatif, iaitu jumpa pawang ataupun bomoh, ataupun orang Jepun panggil apa aku lupa lah. Tak apalah, kita tahu bomoh, pawang, bomoh, itulah dia. Dan bomoh ni pun cakap untuk budak ni sihat, dia kena makan hati yang masih segar daripada janin yang masih hidup. So sebab itulah sampai ke besar Oni Baba ni memburu hati dengan darah bayi. Kesian tau, daripada kecil makan benda tu untuk bercakap. But aku tak tahulah apa hasilnya. Tapi ikut gaya macam Oni Baba ni memang wujud macam nenek kebayan kan. Dia macam yelah, lebih kurang macam cerita nenek kebayan. Dia macam wujud sampai kan ada museum, but aku tak tahu kesahihan dia macam mana. Dan kalau nak tengok, ada movie dia dekat YouTube pun ada. Diorang adaptasi Oni Baba punya cerita. Ya ke kat YouTube ada? Aku tak sure. Kau carilah Oni Baba, ada movie dia. Aku tahu ada.